Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Dekat hadapan saya ni ada pokok longan Brazil warna purple. Ya, okey, yang ni yang variti longan Brazil warna purple. Saya tanam berdekatan ya. Jarak lebih kurang 2 kaki saja dengan pokok mangga harum manis. Okey. Kenapa saya tanam dekat? Kenapa saya tanam rapat longan Brazil dengan pokok mangga harum manis? Okey, harum manis ni sebenarnya dia dah berbunga, dah berbuah dah pun 2-3 kali. Okey, sekarang ni dia start keluar bunga balik. Okey, kenapa tanam dua ni? Sebenarnya ni bukannya saja-saja tanam. Ini teknik saya sendiri. Okey, kenapa saya tanam rapat? Okey, macam ni. Mula saya tanam pokok harum manis. Lepas tu saya tanam pokok longan Brazil. Pokok longan Brazil ni sebenarnya pokok dia besar. Dia besar dia macam merimbun lah. Pokok ni pun sama, dia merimbun juga. Okey. Jadi bila saya tanam rapat-rapat, okey, bila dah besar nanti, dia akan berlawanan berdua ni. Dia akan berebut. Okey. Pokok mangga harum manis ni sebenarnya dia jenis pokok yang mudah ke bawah. Dia sebenarnya dia cepat melentur. Okey, dia melentur. Okey, dia macam ni pokok harum manis dia macam ni. Dia tak tinggi, dia melentur. Jadi kita akan dapat sebelah dia ni, dekat bahagian bawah ni, pokok buah mangga harum manis. Okey. Sebab dia pokok dia jenis rendah ke bawah. Okey, dan pokok longan Brazil ni dia jenis tinggi. Dia akan berbuah dekat ujung-ujung. Dia tak akan melentur sampai kat bawah macam ni Ada yang melentur tu, tapi kebanyakan dia melentur, dia pokok dia tinggi. Dia lebih tinggi daripada pokok harum manis ni. Tapi pokok harum manis ni kena trim lah. Okey. Jadi bila berbuah nanti, belah bawah dia ni sebab dia rapat kan. Sebabnya bila dia besar nanti, pokok ni lebih kurang dalam saiz lilitan dia dalam 30 cm. Yang ni pun 30 cm okey Dia akan bertembu. Dia akan rapat. Jadi belah atas pokok longan Brazil, pokok matua, buah dia kat atas. Lepas tu dekat bawah ni tadi, yang bergayut-gayut kat bawah ni tadi, sebabnya harum manis ni jenis rendah dia buah dia bergayut-gayut, buah mangga. Tu sebenarnya teknik saya lah, bukan teknik orang ni teknik saya sendiri. Kalau tuan-tuan ada jumpa teknik macam ni, sebenarnya bukan saya yang copy. Rasanya saya first yang akan buat teknik macam ni, sebab saya ni suka mengkaji sikit. Okey. Tu adalah teknik saya lah. Sekarang ni dekat kebun saya ni, saya nak pelbagaikan tanaman lah. Sebelum ni 100% boleh katakan durian lah, dalam 200-300 pokok durian. Sekarang ni saya dah start dah. Saya nak beralih orang cakap tu tanaman. Durian tu tetap ada, mungkin sebahagian tu saya buang. Saya akan tanam cempedak king, cempedak madu, cempedak durian. Macam itulah, satu pokok. Okey, longan Brazil pun ada. Longan Brazil tu warna purple satu, dekat sini satu, yang warna kuning, yang warna merah tu saya selit lah. Apa yang ada variti jenis longan Brazil tu saya akan letak lah. Okey. Nanti kita sama-sama tengok perkembangan pokok ni dari masa ke semasa. Pembesaran dia, InsyaAllah 3 tahun nanti pokok ni dah berbuah. Kita tengok macam mana hasil dia, InsyaAllah. Okey.